Semalam Aziz ada share tentang apa yang Aziz makan ketika waktu buka puasa kan. Sepotong nanas, teh moringa dan sebenarnya Aziz mulakan dengan 2 biji atrium dan juga air kosong. Kemudian ada yang tanya Aziz, mana lagi power? Teh moringa ke serbuk daun moringa? Okey, kali ni jom Aziz share apa yang Aziz buat semalam waktu buka puasa dan kenapa. Buka puasa kali ni sebenarnya Aziz nak makan banyak sikit. Jadinya Aziz risaulah, perut Aziz, usus Aziz terkejut. Jadinya Aziz mulakan dengan 2 biji atrium dulu, iaitu gabungan antara kunyit, halba, halia, bawang putih. Kenapa? Sebab Aziz teringin nak makan nanas. Mak Aziz ada beli nanas dan nanasnya manis. Nanas kita tahu sifatnya adalah tinggi gula. Jadi untuk orang yang macam Aziz dah pernah ada sejarah diabetes, memang agak fobia untuk makan manis. Kalau anda belum fobia lagi, itu maksudnya mungkin belum kena sentiasa banyakkan ilmu tentang pemakanan dan apa kesannya kalau tak dikawal. Jadinya oleh sebab Aziz dah fobia dengan gula tinggi dalam darah dan menyebabkan diabetes, dan kalau dulu Aziz sampai cucuk insulin 4 kali setiap hari. So Aziz memang nak kawal lah, Aziz tak nak lagi kena makan ubat ataupun kena cucuk insulin. 2 biji atrium tadi yang dibuat daripada halba, halia, bawang putih, kunyit, ini penting untuk Aziz lah, untuk sediakan usus, kurangkan angin dan juga tekanan pencernaan. Jadi apa yang Aziz buat adalah Aziz mashkan nanas ni dengan teh moringa. Kenapa teh moringa? Sebab memang secara sainsnya, saintis dah kaji dah pun. Kita sebagai orang yang bukan saintis, just baca, cuba dan tengok. Ambil test darah ni, test HbA1c, tengok apa kesan kita punya amalan tu. Adakah ia menaikkan gula dalam darah ataupun gula dalam darah kita stabil, rendah, dan kita tahu amalan yang kita buat tu adalah betul dan insyaAllah kita teruskan konsisten buat setiap hari. Kemudian lepas makan nanas dan teh moringa ni, Aziz terus solat. Masuk buka puasa 7.12, kemudian solat 7.30 start makan. 7.30 start makan ni sebenarnya Aziz buat aktiviti yang tak okey sangat lah. Maksudnya sambil makan tu sambil Aziz tengok Netflix cerita Korea. Sepatutnya tak boleh sebab kalau boleh, kalau waktu makan tu makan je. Tapi Aziz ini je time yang Aziz ada masa untuk tengok cerita Korea. Kalau tak Aziz layan customer lah, Aziz pergi kebun lah, Aziz uruskan website lah apalah kan. Jadinya inilah time Aziz untuk bersenang lenang sambil makan, sambil tengok TV. Kemudian tengok portion Aziz makan ni agak banyak, iaitu Aziz makan nasi lemak. Nasi lemak portion dia banyak sebab ni antara favourite Aziz. Untuk dapatkan nasi lemak ni Aziz kena drive 30 minit untuk dapatkan nasi lemak ni, sambil Aziz pergi buat COD serbuk moringa kepada customer yang nakkan serbuk daun moringa di kedai Adila lah. Kemudian nasi lemak, daging rendang, tu tak namanya daging rendang. Kemudian sambal lebih. Jadinya Aziz top up serbuk daun moringa. Serbuk daun moringa kenapa? Ia bantu melambatkan penyerapan gula dalam darah. Maksudnya bila kita makan tu gula dalam darah tak spike, tak tinggi mendadak. Jadinya pelepasan gula dalam darah tu akan perlahan-lahan sebab dia ada serat daripada moringa. Tengok ni, nasi ni memang hijau. Siapa yang mungkin hidung dia bagus, mungkin dia cakap bau dia busuk, tapi bagi Aziz, bagi perut Aziz yang dah kenal apa itu serbuk daun moringa, jadinya bakteria baik dalam perut Aziz dah bagi signal kepada otak, cakap this is good, benda ni bagus, jadinya kau perlu makan dan ia sedap. Otak ni akan trigger tau. Mula-mula makan dulu 5 tahun yang lepas, 6 tahun, sebab pertama kali Aziz amalkan moringa ni sebab insulin 4 kali setiap hari, Aziz tak tahan lah. Tak tahan nak cucuk. Setiap kali makan, setiap kali tu dah nak cucuk. Kalau tak, gula darah Aziz tinggi, terlampau tinggi kan. Jadinya 6 tahun yang lepas, bila Aziz makan minum serbuk moringa ni, masa tu belum ada mesin, belum ada ilmu. Jadinya memang tak sedap lah. Aziz terpaksa blend dengan apple, terpaksa blend dengan nenas kadang-kadang timun untuk kurangkan bau moringa tu. Bau yang tak sedap, rasa tak sedap. Masa tu rasa tak sedap. Tapi bila amalkan selama setahun, setiap hari, 3 kali setiap hari, itu yang doktor mula nampak gula darah Aziz sama ada random ataupun HbA1c yang ambil kat lengan ni, ataupun selepas makan nampaknya konsisten elok. Jadinya doktor terus stop ubat dan stop insulin. Tapi berperingkat lah, bukannya on the spot. Tak ambil masa. Dia ambil masa setahun. Selama setahun tu terpaksa jaga makan, terpaksa moringa setiap hari.
Kemudian portion yang moringa Aziz ambil pun banyak. Masa tu memang azab lah, cakap oh tak sedapnya. Habis nak macam mana kan, dah tak tahan lah cucuk insulin kat perut. Jadinya terpaksa lah. Bila terpaksa itu dulu, tapi sekarang berbeza tau. Bila kalau tak ada serbuk moringa makan dengan nasi, yang pertama Aziz akan rasa cepat lapar, yang kedua rasa macam tak sedap, lidah rasa macam tak sedap. Jadinya bila dah amalkan lama-lama, sebenarnya kata cikgu Aziz, cikgu biologi Aziz, walaupun Aziz dah tua, Aziz dah umur 45, tapi sebenarnya Aziz masih lagi berguru dengan cikgu. Cikgu Aziz pun dah berusia jugalah, 60-an, memang dah putih, tapi dia still handsome lagi. Maksudnya dia banyaklah yang dia ajar Aziz. Sauerkraut ni pun dia yang ajar Aziz. Buat serbuk moringa dulu Aziz belajar daripada cikgu Cina, daripada Shah Alam, tapi Aziz sambung lagi belajar dengan cikgu yang sekarang lah, cikgu Melayu. Kemudian kita masuk mekanisme. Maksudnya bila Aziz makan serbuk moringa dengan nasi lemak ni, dia satu melambatkan penyerapan, yang kedua dia bantu masukkan elemen-elemen bagus lah, antioksidan, vitamin, mineral, apa lagi, macam-macam lah, vitamin larut lemak, vitamin tak larut lemak, ada polifenol, ada macam-macam. Jadinya itulah sebabnya Aziz makan serbuk moringa dan juga nasi. Dan bakteria baik dan usus Aziz ni dah kenal. Usus dengan kita punya otak, dia ada gut brain axis. Maksudnya dia ada hubungan antara usus dekat perut dan juga otak. Dia akan bagi signal cakap ini bagus dan sedap. Kalau kita macam bau something kan, bau makanan tu, rasa bau tu busuk, maksudnya bakteria baik dalam usus kita bagi signal kepada otak busuk sebab dia tak nak makan benda tu. Ingat tu. Aziz baru teringat cikgu cakap kalau makanan tu baik tapi kita bau hidu busuk, maksudnya kita tak nak makan. Kemungkinan besar dalam kita punya usus tu sebenarnya dipelopori oleh bakteria jahat. Kalau apa yang anda makan, kemudian anda buat check up, tengok gula darah tak okey, EGFR makin rendah, maksudnya buah pinggang semakin merosot, kemudian kolesterol tinggi, maksudnya check balik apa yang anda makan dan check balik apa rutin harian anda. Ini yang Aziz nak share. Tapi apa yang Aziz share ni, Aziz bukan cikgu, Aziz bukannya memang bidang medical. Aziz macam Aziz cakap, saya dulu belajar akaun dan semua akaun tu kena ada fakta. Sama ada auditing ataupun prepare maklumat akaun kewangan tu semua kena ada fakta, ada data. Jadinya perangai Aziz ni memang macam gitulah. Jadi sebab itulah kalau Aziz cerita sesuatu benda, Aziz akan terangkan secara sains dia kenapa. Sebab memang Aziz dah terbiasa macam tu. Berbalik kepada makanan apa yang Aziz makan ni pula. Dah lah makan nasi lemak banyak. Lepas tu sauerkraut, walaupun dalam sauerkraut ni adalah makanan fermentasi, iaitu sebahagian daripada karbohidrat dia, gula dalam core base ni dah dimakan oleh bakteria, tapi portionnya banyak kan. Kemudian ada apa lagi dalam ni, sambal pun agak manis. Maksudnya dia tahu tukang masak tu akan letak gula pasir yang banyak. Jadinya apa yang kita boleh ikhtiar supaya satu boleh makan sedap, yang kedua kita boleh kawal gula dalam darah. So apa yang Aziz buat adalah Aziz ajarkan cara senaman betis. Mula-mula Aziz dah lama tahu senaman betis ni. Lepas tu Aziz dah amalkan lah. Di betis kita ada otot soleus yang mana dia memang suka serap gula dalam darah tu sebagai bahan tenaga dia untuk buat aktiviti ni. Macam Kak Nuria cakap, memang tak tahan lah Aziz. Buat 10 minit memang sakit. Even kalau buat yang senaman angkat ibu jari ni pun, pada peringkat awal Aziz buat memang sakit. Tapi yang Aziz perasan lah, lepas beberapa bulan amalkan setiap kali lepas makan, otot Aziz, otot bahagian betis tu Aziz perhatikan dia makin kuat. Ni macam gini. Ini adalah V-stapler. Biasalah kan, scroll kat TikTok macam-macam keluar kan. So V-stapler ni dia sebenarnya memang ketat lah macam ni. Dia mekanisme dia macam ni. Tapi bukan pakai tangan, patutnya pakai kaki. Dulu V-stapler ni Aziz beli, ingatkan nak kuruskan badan. Dulu berat Aziz 88 kilo, sekarang maintain sekitar 60, 61, 63.
Jadi ingatkan nak turunkan sikit lagi. Maksudnya mungkin nak capai dalam 55 kilo. Tapi selalu tak dapat. Lalas Aziz cakap, lantaklah. Asalkan aku sihat, dah lah kan. Jadinya bila Aziz beli V-Stapler ni dengan harapan untuk buat setiap hari dan turunkan berat badan sebanyak 5 kilo. Tapi Aziz tak dapat buat senaman V-Stapler ni sebabnya otot betis tak kuat. Bila buat ni sakit lutut, penat, sakit pinggang, semua cukup lah. Jadinya itu yang Aziz buat senaman betis kan. Bulan lah. Rasanya dalam 5 bulan. Tapi yang Aziz perasan, Aziz tak ada masalah kebas. Maksudnya bila bangun pagi tu, kebas untuk berjalan tapak yang pertama lepas bangun pagi biasanya Aziz akan terencuk-encuk tau. Aziz akan terencuk-encuk sebab kebas. Perjalanan darah tu tak bagus. Jadinya lepas 5 bulan tu yang Aziz perhatikan, Aziz bangun pagi boleh terus jalan macam biasa. Maksudnya tak ada masalah kebas. Sekarang lah aktiviti Aziz. Lepas makan je, Aziz buat 10 minit yang senaman betis. Kemudian Aziz buat ni senaman V-Stapler ni untuk ikhtiar turunkan berat badan. Sebanyak 5 kilo harapnya. Kemudian lepas buat V-Stapler ni, kalau otot akak-akak ni belum kuat, jangan beli ni. Sebab Aziz cadangkan kuatkan dulu otot betis tu dalam 4 hingga 5 bulan. Buat senaman betis, buat senaman angkat ibu jari, toe lift tu. Buat yang tu dulu. Kalau dah okey, dah kuat dah lepas 4 bulan, tak ada masalah buat tu, baru beli benda ni. Kalau nak beli, kalau tak nak beli pun tak apa, tak payah. Setakat ni untuk konten kali ni itu sahaja perkongsian objektif yang Aziz nak ajarkan, iaitu ajarkan cara untuk rendahkan penukaran ikhtiar untuk melambatkan kemasukan gula darah tu terlalu cepat dengan cara satu, kalau ada rezeki amalkan minum air teh moringa. Kalau tak ada mungkin boleh minum air kosong pun okey. Kemudian makan tu kalau boleh ikhtiarkanlah cuba supaya tambahkan serbuk daun moringa sebab sekarang makanan kita kan petani-petani. Aziz selain daripada jaga kesihatan, Aziz juga adalah seorang petani di bawah Jabatan Pertanian Malaysia, Cawangan, Kota Tinggi Johor. Memang selalulah pergi kursus petani. Memang petani-petani ni amalan meracun adalah sesuatu perkara yang biasa. Sebab kita nak kawal, bukan kita lah. Sebab Aziz tak suka amalan meracun. So Aziz tanam moringa, misai kucing memang tak perlukan meracun. Kawalan rumput pun Aziz pasang weight mat supaya rumput tu tak naik. Ataupun Aziz akan, kalau dulu mesin merumput. Tapi yang Aziz nak bagi tahu, amalan meracun bagi petani adalah perkara yang normal. Terutamanya cili, apa lagi? Lepas tu banyaklah. Kesimpulannya, makanan tak semestinya sihat. Jadinya kita tambahkan serbuk moringa ni sebagai ikhtiar untuk mencukupkan apa yang diperlukan oleh tubuh badan. Sekian, selamat mencuba. Boleh cuba dulu, boleh check up di klinik dulu untuk tengok bacaan macam mana, bagus ke tak. Kalau tak bagus, kita adjust lagi kita punya rutin harian. Sekian, itu saja. Assalamualaikum.